mengapa saya masuk UMNO balik. Baik, saya pertama saya nak jelaskan ya. Kadang ada orang kata saya katak. Oh, katak ni saya katak, lompat sana lompat sini. Saya nak bagi tahu, saya punya pendirian jelas. Bila saya minta dipecat daripada UMNO, saya dah tak ada parti. Bila saya dah tak ada parti, saya bebas lah. Bila saya bebas, saya tengok pada masa itu harapan saya bahawa parti Bersatu boleh menggantikan UMNO. Kerana waktu saya minta dipecat daripada UMNO, saya memang tak bersetuju bahawa UMNO dah bersama dengan AMDAP. Itu salah satu sebab. Saya kata okey, saya pecat daripada UMNO. Kemudian saya tengok pada masa itu Bersatu ni cukup kuat. Dan dia juga bersama dengan PAS, Perikatan Nasional. Dan bila saya lihat perpaduan Bersatu ketika itu, bila Presiden parti Dato' Tan Sri Muhyiddin menang tak bertanding, lepas tu Dato' Sri Hamzah Zainuddin menang tak bertanding sebagai timbalan Presiden Bersatu. Kemudian saya tengok gabungan tu cukup baik, cukup kuat. Lepas tu Azman Ali kata mula-mula nak bertanding juga timbalan Presiden, tapi dia tarik diri. Dia jadi menerima jawatan sesuatu. Jadi saya ingat pada masa itu saya lihat Bersatu ni boleh menggantikan UMNO, dan lebih-lebih lagi Bersatu bersama dengan PAS. Jadi Perikatan Nasional cukup kuat pada masa itu dan perpaduannya cukup baik. Sebab itulah saya masuk. Saya masuk tu sebagai saya tak ada parti. Saya dah bukan ahli UMNO. Saya masuk Bersatu. Bila saya masuk Bersatu, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya tengok apa yang saya jangkakan, harapan saya dalam Bersatu nampaknya tak betul. Tak betul. Sebab saya ni prinsip saya mana? Prinsip saya nobody above the law. Dan apa juga tindakan yang kita nak ambil mesti mengikut perlembagaan. Betul. Macam saya lah dulu, saya nak, mengapa saya minta dipecat? Sebab tindakan disiplin yang dikenakan kepada saya oleh UMNO ketika itu tak mengikut peraturan. Saya dah dapat surat sokos letter dan menghadap lembaga disiplin hari Isnin. Tiba-tiba hari Jumaat malam mesyuarat Majlis Tertinggi tanpa surat pertuduhan, tanpa dibahaskan dalam Majlis Tertinggi, itu gantung saya. Jadi itu sebab saya minta dipecat. Itu prinsip saya dalam UMNO. Saya nak jelaskan, saya bukan lompat, tak ada parti. Saya masuk Bersatu. Sama juga dalam majlis MPT, majlis pimpinan tertinggi Bersatu telah buat keputusan ceasefire, jangan lagi ambil tindakan kepada tindakan disiplin ni. Kerana bila kita ambil tindakan disiplin, lebih-lebih lagi tindakan disiplin ini diambil kepada ahli-ahli parlimen, kepada adun-adun, bermakna kita macam tak menghormati keputusan rakyat yang memilih mereka ni menjadi ahli parlimen, menjadi adun ialah rakyat. Jadi walaupun mereka mungkin ada melanggar peraturan-peraturan parti, tetapi kita kena menghormati juga pilihan rakyat. Jadi itulah dibuat keputusan dalam majlis pimpinan tertinggi untuk ceasefire, berhenti. Tiba-tiba ambil juga tindakan, pecat sana, pecat sini. Dan lebih-lebih lagi saya tengok adun-adun ahli parlimen kena tindakan. Jadi saya lagi sekali, saya kata di mana prinsip peraturan parti ni. Jadi sebab itu saya letak jawatan sebagai ahli MPT dan saya keluar parti. Jadi saya dah memang tak ada parti lah. Baik, bila saya tak ada parti, saya pun melihat bagaimana matlamat perjuangan Melayu. Saya prinsip very simple, bahawa kalau orang Melayu nak kembali dominan, dua parti, parti PAS dan parti UMNO mesti bekerjasama. Mesti orang kita kalau tak ada tubuh satu rumah baru pun jangan bertembung. Jangan bertembung. Untung orang lain. Untung orang lain. Kalau UMNO bertemu dengan PAS, bermakna PAS akan menang. Parti lain akan menang. Jadi sebab perjuangan dua parti ni sama. Perjuangan UMNO untuk orang Melayu, perjuangan PAS untuk Islam. Sedangkan dalam perlembagaan negara kita dan sebagai bangsa Melayu, kita tahu yang Melayu itu Islam. Jadi bermakna matlamatnya sama. Dan juga perubahan politik ni kita kena terima.
Dulu betul UMNO cukup kuat. Sampai orang kata kalau dulu bertanya UMNO ni letak songkok pun boleh menang lah. Asal bersama dengan UMNO. Betul. Melayu cukup kuat bersama dengan UMNO. Tetapi ketika ini kita tak boleh nafikan kebangkitan PAS. Sebab PAS hari ni dia, rakyat lihat, anak-anak muda pun lihat, bukannya orang kata parti Pak Lebay dah. Ramai tokoh-tokoh profesional dah masuk di dalam di dalam PAS. Jadi sebab itu kita lihat kebangkitan PAS ini cukup hebat. Kita tak boleh nafikan. Dan dalam masa yang sama UMNO juga sokongannya agak menurun sedikit. Jadi untuk kita nak menguatkan balik dominan Melayu ni, bahawa saya nampak UMNO dan PAS mesti bekerjasama. Kalau dan saya pun minta jangan tak payah tubuh, tak payah tubuh MN ke, tak payah tubuh bawah rumah bangsa ke, tak payah. Sebab nanti bila ada satu pertubuhan baru pula, dah berobok pula nanti. Bercelaru pula. Kalau ada pertubuhan baru, siapa lah nak jadi presiden MN, siapa jadi timbalan presiden dia pula. Jangan. Tak payahlah tubuh orang kita kalau macam company, tak payah tubuh syarikat lah. You ada syarikat, kita ada syarikat, kita share. Cukup. Untuk langkah pertama ni supaya kita dapat memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa UMNO dengan PAS ini tidak akan bertembung dalam mana-mana kawasan pilihan raya. Ini yang prinsip yang saya pegang. Jadi memang betul, memang ada juga kawan-kawan bila saya dah tak ada parti, ada kawan kata saya pun tengah buat pilihan nak masuk PAS ke nak masuk UMNO. Memang masa tu betul. Saya pun ramai kawan PAS. Tan Sri ada usaha pun bos saya. Jadi saya dengan dia lama berkawan. Jadi saya tengok hanya dua parti ni yang boleh mengembalikan kekuasaan Melayu. Jadi saya lihat bahawa jiwa saya ni jiwa UMNO lah. Saya masuk UMNO dah lama dan jadi pemimpin kelab UMNO. Jadi sebab itu saya ingat yang paling sesuai saya kembali perjuangan UMNO sebab satu. Sebab saya lihat di Johor telah diumum tidak akan bekerjasama dengan DAP. Artinya bagi saya UMNO Tulen, UMNO Tulen, UMNO Johor. Kalau kita lihat walaupun di kerajaan persekutuan ada kerajaan Madani bersama dengan DAP, tetapi di negeri Johor saya lihat bahawa Johor pegang prinsip perjuangan UMNO asal. Sebab itu kita lihat di Johor dia tak bagi peluang muka kepada wakil-wakil rakyat PAS ke memegang apa-apa yang DAP, memegang apa-apa jawatan di dalam kerajaan. Jadi prinsip itu saya dah rasa lama dah sebenarnya. Itu sebab kalau ingat dulu pilihan raya kecil di Mahkota kata salah saya dekat Keluang tu, saya masa tu PN, saya memang telah dijemput untuk memberi ceramah atas pentas Perikatan Nasional. Tetapi saya tak turun sebab pada masa itu juga saya menghormati pendirian dan perjuangan UMNO Johor. Dan apabila berlaku PRN di negeri Johor, bahawa Menteri Besar Johor masih menegaskan bahawa UMNO di Johor tidak akan bersama dengan DAP. Sebab itulah saya mengisytiharkan kembali kepada perjuangan UMNO. Dan UMNO ni pun kalau kita lihat sejarahnya bermula daripada Johor. Saya mengharapkan sangat di Johor ni bermulanya perpaduan Melayu. Semangat UMNO pun bermula daripada Johor. Saya mengharapkan supaya di Johor ni langkah pertama bahawa UMNO dengan PAS tidak akan bertembung. Itu saja. Carilah formula. Carilah apa juga formula. Sama ada PAS nak bertanding pakai logo Barisan Nasional ke, ataupun dia nak logo PAS ke. Tetapi bila ada PAS, UMNO tak akan letak calon. Dan inilah harapan kita. Kalau ini boleh dilakukan di negeri Johor, saya yakin bahawa kemenangan Barisan Nasional di negeri Johor yang dia ada 40 kursi, tak silap saya 36 akan lebih kerana daripada pengalaman saya tengok Melayu akan bersama untuk memberikan sokongan kepada calon-calon Barisan Nasional yang terdiri daripada UMNO dan juga calon kepada PAS. Kalau kita ni nak jadi jambatan,
kita jangan ada kepentingan diri. Okey. Saya cakap betul, saya tak adalah kata nak rebut jawatan dalam UMNO ke ataupun apa-apa jawatan. Dah rasa semua dah. Sama. Saya pegang prinsip apa yang Pak Lah nasihat saya. Dalam politik ni saya ingat Pak Lah kata, noh, dalam politik ini jangan kejar jawatan. Buat kerja dengan ikhlas. Kalau kita buat kerja dengan ikhlas, kerana dalam politik ni kata dia, kalau kita kejar jawatan lari lagi jauh. Jadi kalau kita ikhlas, insya-Allah Dia datang. jawatan akan cari kita. Itu prinsip yang saya pegang. Kerana bagi saya, apa guna kalau kita saja menang, tetapi akhirnya kita tidak boleh jadi kerajaan. Itu cukup penting. Jadi kerana itu, bila saya dah tak ada parti ni, itu saya memang ada hubungan yang amat baik dengan kawan-kawan daripada PAS, kawan-kawan daripada UMNO. Jadi di situ bila kita berbincang, saya nampak sama-sama pemimpin UMNO dan pemimpin PAS mengharapkan hala tuju yang sama, kembalikan kedominan Melayu di dalam negara kita, dan terbukti bahawa dulu UMNO cukup dominan. Ya. Walau bila kita Melayu dominan, kita dah buktikan UMNO ke PAS ke, kita tidak akan menyingkirkan ataupun kita tidak menafikan hak-hak bangsa-bangsa lain. Mereka hidup dengan aman, dengan harmoni dalam segi ekonomi, bukan Melayu terus maju, segi pendidikan, dari segi keharmonian kaum cukup baik. Tapi apabila tidak ada satu parti dominan yang boleh menggerakkan, menyusun dan merancang untuk kemajuan bangsa kita, rakyat kita dan negara kita, ini yang kita lihat. Keadaan negara, politik negara kita ni menjadi agak kelang kabut sedikit. Saya lihat ikut sejarahnya, kuatnya UMNO bermula di Johor. Baik. Walaupun di pusat masih lagi DAP, tetapi jangan lupa saya orang Selangor. Waktu kita berhimpun kedaulatan Sultan Selangor, kita melahirkan sokongan kepada ke bawah dulu yang Maulid Sultan Selangor pasal isu babi, ingat? Yang kita buat di depan SUK. Pada masa itu UMNO datang. Datuk Muhammad Sri Megat, Datuk Megat datang. Saya tengok kawan-kawan saya daripada pimpinan UMNO negeri Selangor turun. Sedangkan yang menganjurnya orang boleh katakan PAS. Pada situ Ketua Pemuda UMNO pun datang. Dia bukan saja datang, berucap. Dan saya lihat, saya kenal punya ramai turun hari itu gabungan di antara orang penyokong PAS, NGOs dan juga orang-orang UMNO. Jadi ini membuktikan saya kata kalau UMNO ni dengan PAS ni betul-betul bergabung, kita boleh himpunkan Melayu memang luar biasa. Dulu kalau kita ingat himpunan melawan Asyad dulu, melawan Asyad masa tu kan, tengok melautan manusia Melayu dekat Kuala Lumpur. Dan apabila di Selangor, walaupun Selangor pada masa itu penuh orang, kerajaan jelas Selangor UMNO masih dalam kerajaan. Kalau kita amdap lah. Tetapi walaupun UMNO masih dalam kerajaan di Selangor bersama kerajaan Pakatan Harapan, tapi apabila kita nak menegakkan kedaulatan raja-raja kita, kita turun ketepikan faham politik kita. Kerana semangat, saya kata semangat perjuangan kita, semangat perjuangan kita ialah Melayu bagi UMNO. PAS pula semangat perjuangan Islam tu kuat. Jadi dua-dua ni apabila bergabung, apabila mana-mana pihak menyentuh agama kita, bangsa kita, lebih-lebih lagi kedaulatan Sultan Selangor, kita akan bergabung. Jadi janganlah kata, bagi saya AMDAP ni dah mula ditolak lah oleh UMNO sendiri. Jadi kalau itu soalan dia, saya nak tanya, masa dekat Selangor dulu tak ada pula ibu mengapa UMNO boleh turun bersama-sama dengan PAS. Sedangkan termasuk sahabat saya YB Johan tu Adun tu, Adun Dusun Tua di dalam sebelah pihak kerajaan. Tapi masa hari turun hari tu di SUK, YB Johan pun turun. Tetapi saya sedih, saya cakap terang-terang,
Bila saya dapat maklum bahawa arahan telah diberi kepada pemimpin-pemimpin bersatu, tak dibenarkan join. Tu turun. Betul, tak, betul. itu dia pun tahu kan, Ya, benda ya, tu, ya. Tak turun. Dia orang tak turun. Dia tak turun. Jadi sebab itu saya kata pilihan saya dah betul lah. Sama ada UMNO ataupun PAS, tapi saya kembali kepada perjuangan UMNO kerana saya lebih memahami matlamat perjuangan UMNO. Saya negeri pantai barat ni lah. Saya tak mau cerita lah Selangor lah. Ya, ya. Saya tahu Selangor ni pengundi hampir sama banyak. Boleh tekan 46, 54 Melayu kan bukan Melayu. Ya. Jadi kalau kita bertembung, akhirnya kita ni nak buat kawasan majoriti Melayu. Betul. Kalau kawasan bandar ni itu tak payahlah. Itu kawasan bandar ni orang kata Kita lupakan. lupakanlah. Itu kalau letak orang kita kalau dulu letak songkok mewakili UMNO boleh menang di kawasan Melayu. Hari ni saya letak topi je pun di kawasan bandar ni Menang Cina. yang bersama dengan DAP akan menang lah DAP. DAP ni. Jadi bila kita berebut di kerusi yang sama, bila kita berebut di kerusi yang sama, kemudian kita pecah tiga. Bila kita pecah tiga, yang penyokong DAP ni solid. Dan ini yang saya pernah nyatakan dulu. Kita kadang-kadang kawasan kalah, kita kalau nak menang, kita jangan tengok keseluruhan, kita tengok tiap-tiap PDM tu. Daripada PDM itulah yang dikumpulkan untuk menentukan kemenangan. You just imagine kalau satu kawasan daerah mengundi, kita kalah, yang majoritinya bukan Melayu, kita kalah sampai beribu-ribu, sampai 1,500 kita kalah satu PDM. Itu dah 1,500 kita kalah satu PDM. Bayangkan kalau di kawasan majoriti Melayu pula, kita menang, tapi menang tipis. 200 undi, Sebab berpecah. 300 undi, sebab kita pecah tiga. Betul. Bahaya. 200 undi, 300 undi. Menang di 6 PDM Melayu ni pun tak boleh kita nak Samakan satu. Nak samakan satu PDM yang ada kita bukan, kalah banyak ni. Betul. Ini kita kena faham. Jadi sebab itu kita akan berebut di kawasan majoriti Melayu. Kerana kawasan yang majoriti kaum Melayu itu tentu kita akan kalah beribu. Kita kalah. Di kawasan majoriti Melayu pula kita pula menang hanya 100, 200 sebab kita pecah tiga. Betul. Kerana Melayu kita rafikan. Boleh jadi ada yang undi UMNO, ada yang undi PAS, dan ada juga yang mengundi Pakatan Harapan. Kerana dalam Pakatan Harapan juga ada juga parti-parti Melayu. Kita ada Amanah kat situ, kita ada juga PKR kat situ. Jadi undi Melayu akan pecah. Jadi selagi kita tak dapat menyatukan perpaduan Melayu ni, terutamanya UMNO dengan PAS, saya bimbang di negeri-negeri pantai barat ni. Saya ingat agak sukar. Tang Johor ni tak ada masalah kita bermula lah semangat Melayunya, semangat UMNO ni bermula daripada Johor, dan saya yakin insya-Allah akan merebak sampai ke Negeri Sembilan. Kalau kita lihat di Negeri Sembilan sebagai contoh, apabila isu undi tak percaya kepada Menteri Besar, bermakna PAS ada dua kerusi, tak silap saya. Dua. 3-1. Dua PAS, 3-1. 3-1. Saya lebih kurang itu. Tetapi mereka bersama. Tapi saya amat kecewa. Dalam minit belum apa-apa lagi dah bersatu, dah declare dah. Keluar. Jadi itu saya nampak kalau bersatu punya tindakan itu betul-betul. Sebab di Negeri Sembilan pada masa atas nama Perikatan Nasional. Kalau nak umum sama-sama. Ini tak boleh. PAS masih bersama, mau disokongan, tapi adun dari bersatu dah berkecuali pula. Jadi di situ saya nampak kalau itu berlaku, di mana nak kena ada perpaduan Melayu. Jadi saya nampak yang boleh ada stand yang clear untuk perpaduan Melayu ni ialah
UMNO dan PAS. Ini saya nampak. Itu sebab saya kata dalam kita nak menjadi jambatan, nak menjadi orang tengah ni, kita jangan pentingkan diri kita lah. Nak kena bakar diri juga tu kan. Contoh saya ambil juga contoh Tengku Razali. Bagi contoh Tengku Razali. Tengku Razali, kalau kita lihat, kalau kita ingat dulu dia bubar 46, tapi dia apa ada jawatan? Maksud tak ada jawatan dia. Tak ada apa. Menteri pun tak ada. Apa majlis tinggi UMNO pun tak ada. Dia hanya jadi ketua bahagian biasa. Jadi itu saya satu contoh. Jadi kalau kita sanggup korbankan kepentingan diri demi perpaduan awam Melayu dan juga kemajuan perjuangan parti kita, insya-Allah kita boleh mencapai matlamat. Tapi kalau duk bincang belum lagi menang lagi, jawatan menang kursi, belum tahu lagi dah nak bubut orang ni, nak jadi menteri, orang ni nak jadi MB, aku nak jadi PM, hancur. Memang takkan selesai lah. Aku mesti dapat kerusi lebih, ini mesti dapat kerusi kurang. akan tak sampai matlamat. Jelas saya. Jadi saya harap kita ketepikan apa kepentingan. Macam saya, okey, saya dah masuk UMNO, dah dapat keahlian baru pun. Kalau ikut keahlian baru ni, saya memang tak boleh bertani pun dalam UMNO. Tak kisah lah. Tak bertani dalam UMNO pun tak apa. Asalkan saya boleh memberikan pandangan, memberikan sumbangan kepada untuk menyatu padukan kekuatan UMNO kembali. Dan hari ini saya kata kalau UMNO solo pun sukar jika tidak dapat kerjasama daripada PAS. Tan Sri, saya nak cerita momen-momen Tan Sri bila Tan Sri dah jumpa, iyalah lama tak jumpa dengan Datuk Zahid Presiden ni kan. Ada pertemuan, pemikiran dan juga rasa salah faham dulu. Macam mana Tan Sri hadapi ni untuk menyatakan hasrat balik kepada UMNO ni? Apa penerimaan Datuk Zahid? Ya, saya tengok, yalah, Datuk Zahid ni dia agak positif. Bila jumpa dia pun dalam openly tu, kalau dalam perhimpunan agak UMNO dia pun sebut, dia pun mengaku dia ada buat silap. Jadi dia pun bila jumpa saya dia kata yang lepas tu lepas. Yang baik itu kita jadikan yang tauladan lah. Jadi dia kata we must look forward. Dia kata untuk demi kemajuan bangsa kita, agama kita dan juga negara kita. Jadi saya lihat bahawa yalah, kita semua ada buat silap, kita tak boleh nafikan. Tapi bila kita sudah nampak kesilapan-kesilapan kita, maka kita lupakan yang lepas, kita bermaafan sesama kita, dan kita mesti mempunyai arah perjuangan asal untuk memaju, untuk memastikan perpaduan Melayu di negara.